Ada orang balik rumah lepas penat kerja apa semua, malam nak tidur susah. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, susah nak tidur. Tak dapat nak tidur langsung tak boleh. Kadang-kadang dia tidur pun tak lena langsung, tak lena sembuh. Jadi tuan-tuan, apa dia kaedah dan ustaz akan kongsikan pada anda. Okey, sebelum anda tidur, anda gunakan garam dulu. Ini garam. Ini garam, dia panggil garam taming aswad. Anda ambil satu sudu teh, anda masukkan dalam baldi yang ada air, anda kacau sampai dia larut. Kemudian anda mandi bersih badan dulu. Kemudian kalau anda boleh sembahyang, anda ambil sembahyang. Lepas ambil sembahyang, anda mandi garam tersebut. Tapi kalau perempuan tak boleh sembahyang tu, jangan ambil sembahyang lah. Anda mandi dengan niat minta Allah Taala perdoa, buang segala bad energy atau energi negatif daripada badan anda. Anda pergi tidur, sebelum tidur tu anda kebaskan tempat tidur tu. Anda penting kebaskan tempat tidur. Kebaskan tempat tidur dulu, okey. Anda boleh kebas dengan kain boleh, kemudian anda duduk, anda baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dan anda baca ayat kursi 3 kali. Kemudian anda baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 7 kali. Kemudian anda bacalah doa nak tidur tu, Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian anda baring. Insya-Allah tuan-tuan semua, anda akan dapat lena, anda dapat tidur nyenyak senyenyaknya, insya-Allah. Anda yakinlah, cubalah. Ustaz tak berani anda buat sekali, jadi mungkin anda buat 2-3 malam, insya-Allah anda akan dapat lena. Dan ramai dah pakcik-pakcik yang tak dapat lena tidur. Bila usia dah tua macam ustaz ni, tuan-tuan semua nak tidur payah, maka kaedah ini insya-Allah anda akan dapat lena tidur. Pastikan sebelum tidur anda mandi dengan gunakan garam taming aswad. Nak dapat ni, hubungi admin untuk dapatkan harga promosi di akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.